Tengok ni ada gadis kaya yang cantik ni, nama dia May, tak boleh masuk pintu pun. Dia pun diam-diam guna 3 kotak gel Lee untuk perut. Suaminya tahu terus beli 4 kotak lagi. Kau nak sapukan dia senyap-senyap, lepas tu buat semua orang terpukau. Ia sangat berkesan. Mau umur kamu 30, 40 atau 50, 60 tahun, kamu memang kena cubalah. Semalam saya sudah sapu sekali. Hari ini saya buang air besar 4 hingga 5 kali. Ini bukan seperti cirit-birit. Ia adalah sesuatu yang benar-benar membantu kita membersihkan sampah dalam usus. Lagi pula yang hitam dan berbau. Caranya pun sangat mudah. Benda ini sudah terkenal di mana-mana, terutama bagi mereka yang sembelit parah. 2 hingga 3 hari bahkan boleh mencapai 4 hingga 5 hari baru boleh ke tandas atau terpaksa mendongak selama setengah jam baru boleh buang air besar. Cubalah ia. Membantu mengatur fungsi pencernaan anda, membersihkan usus dan melancarkan pembuangan. Air besar yang keras dan sedikit, sukar untuk mengeluarkan, usus tersumbat dan taik tertahan, bahkan boleh menyebabkan perut kembung, sakit badan kurus tapi perut buncit. Kita perlu berwaspada. Ini disebabkan fungsi pencernaan yang lemah dan metabolisme yang rendah. Inilah gel pencernaan Lee yang pakar dalam mengubati masalah pencernaan dan melancarkan usus. Ia mengandungi pelbagai bahan aktif untuk memelihara usus. Hanya sapukan pada pusat perut setiap hari, ekstrak ini akan meresap perlahan-lahan, merangsang pergerakan usus dan meningkatkan kuasa usus, membantu membersihkan toksin dalam usus, memperbaiki dari dalam, melancarkan usus tanpa ubat pencahar tidak menyakiti usus. Tidak seperti yang lain yang perlu disapu sekali baru boleh buang air besar. Sekarang, gel pencernaan Lee telah membuka saluran penghantaran terus. Pesanan hari ini akan dihantar terus dari kilang. Ramai yang telah menikmati faedahnya. Bagi mereka yang masih bergelut dengan sembelit, cepat klik pautan di bawah video untuk membeli. Kamu kata kamu tak mampu beli gel Lee merah kecil. Untuk memastikan rakan yang susah buang air besar tidak membeli barang palsu. Kami terus membuka saluran pembelian rasmi. Penghantaran terus dari kilang. Semua orang boleh gunakan. Ramai yang tidak pernah cuba gel usus Lee dan menolak peluang untuk menyelesaikan sembelit. Benar-benar jangan ditangguh lagi. Kita hanya perlu 1 kali sehari di rumah untuk merawat. Jika kamu jarang buang air besar, sukar buang air besar atau kurang kuantiti najis, tidak dapat buang habis, semua boleh guna. Sekarang klik pautan di bawah video untuk maklumat lanjut. Kerana murah, ramai orang terus melompat bila nampak. Keluarga pun menasihat supaya jangan rakam lagi, tapi saya tidak mahu berputus asa. Lihat, saya ingin lebih ramai orang tahu betapa bergunanya gel merah Lee ini hanya 1 kali sehari. Bahan aktifnya dapat diserap berlapis, memberi kesan mendalam ke dalam usus, mengubah dari dalam keluar. Bagi mereka yang dulu anggap mahal, kali ini jangan sekali-kali terlepas. Sekarang terus dari kilang 1 kotak dan pos percuma ke rumah.